Iktibar dalam perkara ini adalah dalam dengan berpandu kepada firman Allah Ta'ala, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebut dalam Quran, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Ayat ini mengisahkan Nabi Musa AS. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa nak dicari oleh Firaun untuk dibunuh, lalu keluar dari negeri Mesir, merantau mengembara sampai di Madian. Sampai di Madian, dia tengok orang ramah, orang pakai kambing. Orang pakai, mungkin dari Quran Suratul Qasas, orang pakai kambing. Dan ada dua orang perempuan, anak dara, dua orang perempuan, duduk jauh pada orang. Musa pun pergi. Mengapa mu dua orang ni? Dia kata, kami dua orang ni jaga kambing, ayah kami orang tua. Orang tua dah, ayah kami orang tua, dan kami tak bawa kambing kami minum air kecuali bila orang sudah pergi belaka, barulah kami bawa minum air yang baki itu, kambing yang minum. Itulah. Masa tu orang tak sampai lagi. Air dalam telaga tutup dengan batu yang besar. Lalu Nabi Musa tolong. Nabi Musa akak batu yang tutup telaga. Batu ni mengikut riwayat 8 orang unsur. 8 orang. Nabi Musa akak seorang je. Yang gagah. Gagah Nabi Musa ni gagah pada Ali lagi. Melayu duk puja dengan Ali. Akak seorang je. Hamba ni tengok. Akak seorang je. Lepas tu kara air dengan timbul besar pula. Setelah tu balik. Puasa balik awal. Ayah tanya, ayah ni Syuaib. Ada riwayat kata Syuaib ni bukan Nabi Syuaib. Ada riwayat kata Nabi Syuaib. Ada kata dia bukan Nabi Syuaib, orang yang soleh, wali. Mengapa balik awal ni? Dia kata ada orang tolong. Orang tolong akak batu minum air. Panggil semua mari rumah. Salah seorang ni dia panggil ajak mari rumah. Mari rumah tu, lalu salah seorang perempuan tu kata, inna khaira man ista'jar qawiyul amin. Wahai Allah, wahai ayah, molek orang ni kita suruh jaga kambing kita. Orang yang al-qawi, yang gagah perkasa, al-amin, yang amanah.